Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni kita nak tengok macam mana sel kita dapat tenaga dan macam mana tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Pertama, respirasi sel. Respirasi sel ialah proses memecahkan makanan untuk membebaskan tenaga dalam mitokondria. Glukosa tambah oksigen menghasilkan tenaga. Hasil sampingannya apa ya? Karbon dioksida dan air. Seterusnya, fotosintesis. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan dalam kloroplas yang ada pigmen hijau iaitu klorofil. Karbon dioksida dan air ditukar menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa tadi disimpan sebagai kanji untuk stok makanan tumbuhan. Proses fotosintesis memerlukan 4 keperluan: cahaya, klorofil, karbon dioksida dari udara dan air dari tanah. Cukup semua 4 keperluan baru on. Perbezaan tenaga antara respirasi dan fotosintesis ialah respirasi membebaskan tenaga di mitokondria, fotosintesis pula menyerap tenaga cahaya di kloroplas. Tengok ni. Respirasi menggunakan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida. Fotosintesis pula menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen. Hai, berpusing-pusing. Okey semua, ingat ni. Respirasi berlaku setiap saat pada semua hidupan. Tetapi fotosintesis? Fotosintesis hanya berlaku pada tumbuhan bila ada cahaya matahari sahaja. Nampak tak? Respirasi dan fotosintesis saling melengkapi. Oksigen dari tumbuhan kita gunakan. Karbon dioksida yang kita keluarkan, tumbuhan pula guna. Adil kan? Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri dalam bentuk kanji. Kanji yang dihasilkan dapat dibuktikan menerusi eksperimen ujian kanji. Dalam eksperimen tersebut, kita merebus daun dalam etanol, titiskan iodin dan kita lihat warna berubah menjadi biru tua. Macam, dah faham? Jom kita test otak kita. Cuba jawab tau. Soalan 1. Di mana lokasi respirasi sel dan fotosintesis berlaku? Tengok pilihan jawapan ni betul-betul. Jawapannya C. Mitokondria untuk respirasi dan kloroplas untuk fotosintesis. Seterusnya, lengkapkan resepi fotosintesis ini. Apa hasil akhirnya selain daripada oksigen? Jawapannya ialah glukosa. Dan jangan lupa, klorofil wajib ada untuk menyerap tenaga cahaya matahari. Okey, now kebat sikit. Kalau jerebu tebal dan cahaya matahari berkurang, apa jadi pada manusia dan haiwan? Jawapannya, oksigen akan berkurang kerana tumbuhan sukar menghasilkan proses fotosintesis. Akibatnya, kita semua boleh sesak nafas. Bahaya kan? Jadi, hargailah tumbuhan untuk oksigen kita. Kita jumpa lagi dalam topik akan datang.